Okey, setup parking kereta. Kalau kereta tu kurang daripada 10 biji, bila kita tu dah tambah lagi sampai 10 penuh lah. Bila dia kurang, dia akan padam balik lah. Kalau penuh, dia akan merah. So macam mana dia punya bekerja dia? Pertama sekali, auto manual, kereta masuk, kita guna defu sebab kita nak naikkan dia punya increment ni. Kereta masuk, kereta keluar pun ada, kita guna diff D, kereta keluar. Yang kita letak lower limiter satu kat sini lower limiter. Bila kita compare, dia akan aktifkan lower limiter ni. So ni decrement 21. Okey, decrement dalam D0. Kemudian ini kalau kita nak reset lah, kita move 0 dalam D0. Okey, sekarang ni kita nak compare D0 dengan 10. Kalau equal, lampu merah menyala. Kalau kurang, lampu hijau akan menyala. Yang ni yang lower limiter tadi. Kita compare D0 dan kita compare. Kalau dia equal, dia akan aktifkan limiter ni. So limiter ni akan cut off yang ni. Okey, kita tengok kurangkan dia. Dia warna hijau sekarang ni sebab dalam ni ada 7. Kita compare dengan 10. Kalau kita nak tambah 8, 9, 10, nampak? Equal, merah akan menyala. Dan bila kita nak kurangkan dia, kita keluar balik, nampak? Green pula. So ni lah lebih kurang parking kereta.